Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Yah nak pergi nursery. Nek Yah nak pergi cari pokok-pokok berasa nak cari pokok akadani sebab Nek Yah nak bela kelulu kan. Orang kata molek pokok tu, bunga dia kelulu suka. Jom sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, jom bersama Nek Yah deh. Ni Nek Yah siapa dah ni rumah ni. Kat nursery ni, nursery lama dah ni. Dulu dia buat besar-besar kan. Tak sekarang dia dah tua dah kan. Jadi dia nak pindah kat mana tahu, nak pergi kanak dia. Jadi ada ni lah pokok ni. Nek Yah nak beli ni. Nek Yah nak beli pokok ni. Pokok akadani ni Dulu pokok-pokok buah-buahan pun banyak kat dia ni. Sekarang tak ada dah. Orang kata kelulu suka ni. Okey, sahabat-sahabat ni Nek Yah beli bunga ni dengan anti. Anti tak mau masuk dalam video. Berat nanang tu. Belakang je sikit. Tu tau anti kawan Nek Yah. Tak mau masuk video. Dia pasal cakap Melayu Ni sahabat-sahabat ni. Nek Yah sekarang Nek Yah nak tanam pokok ni. Pokok apa nama ni? Pokok akadani. Ni tu. Jom bersama Nek Yah. Nek Yah nak tanam pokok akadani. Ni Nek Yah rasa tanah sini lah. Nek Yah nak tanah sini. Nek Yah nak tanah sini sepokok, sana sepokok. Lepas tu satu hari Nek Yah nak buat gitu. Nak buat pintu gerbang gitu. Nak buat gitu. Ni. Nak tanah sini. Ni cok baru sahabat-sahabat Cok lama hilang. Dia mengkoh 50 hari balik cok hilang. Okey, sahabat-sahabat ni Ni lubang dia ni. Nek Yah buat gembur-gembur gini dulu. Jika Nek Yah tak mau buang lah benda ni. Apa nama ni? Polybag ni nak buang alik bawah je. Bismillahirrahmanirrahim.
Satu hari dia besar tu nak nak buat tu. Jadi nak siram. Mituk-mituk dia tumbuh subur lah. Okey. Okey. Okey, sahabat-sahabat ni tanam sepokok lagi ni. Tanam tepi tu sepokok ni sepokok. Tanam jarak yang jauh juga lah sebab ni buat pintu gerbang. Kita buat pagar gerbang itu. Okey. Tanam tepi ni. Tak buah semua ni. Apa nama ni? Polybag ni. Buat di bawah je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pokok ni dia menjala. Dia nak ingat tau. So dia naik itu nak buat pintu gerbang situ. Dia naik gitu. Satu hari aku tunjuklah kepada sahabat-sahabat. Semoga berjaya lah. Yang nak tu tadi. Sana kita siram. Lulu beli dah, tapi tuan dia tak jatuh lagi. Katanya dia sibuk. Tengok esok. Esok ke lusa. Okey. Okey, sahabat-sahabat ni pokok paling besar. Nak sengeleng ambil orang besar. Supaya cepat boleh kasih lah kira. Ni pokok ajaib ni sahabat. Tempat sahabat panggil pokok apa tak tahulah. Ni pokok ni dia amat buah dia yang amat masam. Tapi kalau kita makan dengan benda yang masam akan hilang rasa masam. Katanya bunga dia ni keruduk suka. Jadi juga ni nak tak ogok ni. Nak minta bantuan. Anak saudara tukang bawa ni. Okey. Anak saudara ni ayah yang tolong bawa ni. Gali lubang sikit. Batu tanah kerah.
Hak ni Nek Yah perlu bantuan. Hak ni besar sangat ni. Masa Nek Yah tanah dia jadi kameraman. Masa Nek Yah tanah dia jadi kameraman. Dia tanah Nek Yah jadi kameraman. Kamera woman. Ha, gitu. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ya. Boleh dah. Sebab apa Nek Yah tanah dengan polybag? Nek Yah takut membesar terlampau cepat. Takut pokok ni besar. Nek Yah kira nak apa ni? Nak bantukan sikit lah pokok ni. Tak nak besar merimbun sangat. Okey, semoga hidup subur. Okey, sahabat-sahabat, ni ada belen 3 lagi ni. Ni Nek Yah kenal lah, ni bunga melor. Oh, ni bunga apa adik cakap tadi, Nek aku lupa. Katanya bunga ni amat wangi. Dia menjala juga ni, wangi lah. Oh, ni pokok dukun anuk ni, dukun anuk merah. Katanya buat ubat ni. Oh, ni Nek Yah pun lupa lah apa dia cakap tadi. Tapi dia cakap wangi juga. Jadi buat masa ni Nek Yah tak tanah lagi 3 pokok ni. Nek Yah nak mikir nak bubuh kat mana. Gitu. Semoga tumbuh molek lah bagaimana yang dirancang. Sebab Nek Yah nak buat buat comel lah kira. Buat kita rebang siap. Semoga tercapai lah. Semoga benda kumpul berjaya. Setakat ni lah dulu sahabat-sahabat video Nek Yah. Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat banyak support Nek Yah. Kita jumpa di live video. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah sentiasa. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin, amin. Allahumma amin. Bye-bye.